So macam mana korang nak bagi cepat pregnant? Tips nombor 1. Ini just simple tips je yang korang kena praktiskan. Cuba amalkan inositol, folic acid dan vitamin D3 sebagai rutin minimum 3 bulan ke 6 bulan yang pertama. So korang nampak tak? Siapa kata tak boleh pregnant? Ada je yang berjaya hamil. Yang kedua, tips dia adalah korang kena cuba weight loss dan aim 10% turunkan berat badan daripada berat badan yang asal. Tips yang ketiga, korang kena tahu waktu subur dan bersama waktu subur. Tips yang keempat, korang kena pastikan rawat PCOS dan hormon yang tak normal. Jadi you all boleh tengok patient kita ni, dia datang bulan 1 waktu ni dia belum berjaya hamil, dan kemudian bulan 7 tahun yang sama dia berjaya hamil. Jadi you all boleh nampak kat sini kan. That's why korang kena tahu. Dan tips yang kelima, korang kena amalkan ubat subur ataupun ambil ubat subur selepas jumpa dan konsult dengan doktor. Itu yang paling penting. So kalau korang buat 5 tips dari saya bagi ni, insya-Allah